You... Kenapa you nak kisah pasal gambar tu? You dah ada saya mental kan? Oh, kenapa sekarang you cemburu? Sebab I lebih carekan dia orang. That's why you rancang nak redah dia orang kan? Baik dengan aku. Apa benda you cakap ni? Ha? You tahu rumah kita ada CCTV kan? I dah tengok dah CCTV tu. Memang time tu yang sama, you keluar. I keluar daripada rumah ni pun tak semestinya nak pergi langgar dia orang. I tahulah you memang saja nak naik dia orang kan? Hang, apa benda ni? Ha? Sampai hati you tuduh isteri you sendiri? Sekarang ni, I tak nak dengar apa-apa keluar daripada mulut longkang you. Alright? Dua benda je I nak tahu sekarang ni. Satu, memang sengaja you rancang untuk langgar dia orang kan? Kedua, gambar Mariam mana? Satu, bukan I lah yang nak pergi langgar dia orang. Nombor dua, gambar-gambar tu I dah bawa keluar. Dah bakar dah jadi abu sama macam hubungan you dengan Mariam. Nampak I? Yes! You nak saya pukul I? Ha? You nak bunuh I? You nak pukul sampai nak bunuh I? Pukul! Aku menyesal lah kahwin dengan kau. Kau tak nak ceraikan? Okey, fine. Aku tak akan ceraikan kau. Alright? But I want you to know that you have nothing in my heart anymore. Dan sekarang you rasa kesan berdendam dengan orang yang tak bersalah dengan you. Shame on you. Shame on you. Suka!